Alhamdulillah terus nampak bus kat KM. Masuk terus nampak. Masuk terus nampak. Assalamualaikum. Ya, hai. Hai Kak KM. Lambat je datang. Kita pergi apa ni dulu. Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Siapa nak duit raya. Datang PWTC sekarang. Kita akan berkampung dekat sini. Pintu masuk terus nampak Kak KM. Pintu tak sampai 2 jumpa dah nampak Kak KM. Yang penting duit raya. Siapa cepat dia dapat lah. Tengok barang apa dia. Sini. Kita ada sweet dara. Kita ada KM Celah. Kita nak, siapa nak kurus pun boleh. Ada KM ikat makan dengan sampah kelas. Ada Hani punya cookies yang dia buat sendiri. Ada sental. Ada selin. Siapa yang nak sangat muka macam Kak KM, putih-putih kebu, cantik, shining, datang kat sini. Dekat luar PWTC ni banyak gila orang berniaga. Boleh duduk lagi makan. Ya Allah, aku nak buka kat sini. So siapa nak berbuka dengan Kak KM, datang kat sini. Kita tengok apa yang diorang berniaga ni. Tanghulu ni anak-anak suka lah ni. Tanghulu ada. Ni apa ni? Ubi lambung. Macam ni dia lambung, cuba. Oh, masa goreng. Ya ke? Okey, sekejap lagi nak dekat buka lah. Kita beli Panas-panas. Okey, masa panas ni terlambung. Ni apa ni, dek? Ya Allah, sedapnya ni. Okey, sangat ni. Sekejap lagi. Kedai kopi pun ada kat sini. Sedapnya. Apa? Ayah! Okey, kita nak tengok testimoni adik ni. Adik, daripada berat berapa sampai berapa sebab pakai sampah cleanse dengan KM ikat? Daripada 80 sekarang ke 70. 85 70. So hilang 15 kg hanya makan sampah cleanse Dengan pakai korset. pakai KM ikat dengan sampah cleanse. Nak hilangkan 15 kg tu berapa kotak ni sampah? Dalam 2 bulan. Berapa kotak? 6 kotak aja hilang 15 kilo. So korang tak lama pun kalau kau nak buat badan untuk sambil nak raya ni, nak dekat dah ni, kena pakai dengan KM ikat. Thank you, Dik. Rata. Ada impian kan? Apa impian? Impian ada lah. Tadi boleh share. Impian saya, doakan saya dapat kereta tahun ni. Amin. Kita kena makan. Ui, makan sweet dara. Apa sweet dara ni bukan biasa-biasa. Apa ada nak bagi pikat lain? Apa beza sweet dara dengan Kak KM? Awak takkan kita nak angkat diri kita. Ni dia boleh bagi laping korang cantik tau, seksi. So, kalau tak perlu nak kerja lelaki, kita cantikkan diri kita. Kak KM apa? Sekarang ada beza. Sekarang nak bagi beza. Beza tak ada. Makan sweet dara. Nak cantik kan? Ni apa ni? Macam nak makan ni. Rugi tak makan. Rugi tak makan. Belanak tak berhenti makan sweet dara. Tak, masalahnya saya ada dara macam mana? Saya anak dara. Jangan juga. Bukan biasa juga anak dara. Tengok ni. Ni apa namanya? So, Ni apa? Macam mana makan ni? ambil ganti Takkan nak makan terus kot. Ya. Manja sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nganga. Dia keluar lidah. Ni ada yang seronok ni balak-balak kat luar sana. Sedap. Ni untuk apa?
Wow. Ini kedai aku makan daging baju aku cantik. Oi. Cantik mana? Siapa ni? Akak kem kau kalah. Oi. Lambat lagi. Aku kalah. Suka makan? Api kena minum air kos mana? Minumlah air apa pun, janji air mutlak. Makan. Sebab apa makan sweet dara? Spender apa? Spender wangi. Spender wangi, bawah wangi, spender kering, tak ada keputihan. Tak ada. Saya tak ada. Saya bersih, saya wangi. Tak setengah orang. Satu hari dia tukar 3-4 kali kan. Betul kan? Kadang ada orang kena pakai pad. Saya tak pakai. Terbaik. Saya tak ada putihan dan saya tak tukar pun daripada pagi sampai malam. Kering elok je panties. Wangi je. Alhamdulillah. Suami saya. Betul. Hanya dengan? Sweet dara saja. Alhamdulillah. Thank you Datin. Tengok ni ni hasil sweet dara ni. Anak sweet dara, anak sweet dara, anak sweet dara. Ini lagi anak sweet dara. Ayam omelnya. Beli tau. Barang baik kena beli. Ya betul. Comel. Tolong. Tak boleh tak makan Datin. Ya betul. Awak daripada pukul 3 pagi sampai sekarang tak tidur Tenaga dia nampak luar biasa. Bukan pasal suami and wife apa? Husband and wife. Tapi Diri perempuan kena jaga, kena wangi. betul. Energi kita orang kita sakit orang tak tanggung tau. Betul. Kita sakit orang tak bagi ubat kat kita. Betul. Kalau tak makan sweet dara nanti bawah bau bau belacan, bau ikan busuk. Bau ikan masin tak lalu jangan ingat, jangan tanya kenapa kalau lelaki makan luar, betul tak? Yes. Ini adalah pengikat saya sampai 5 orang lah. Alhamdulillah. 5 yang ada, yang tak ada 3 masuk 8. 8 anak sweet dara. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Datin Elmi Nadia. Comel. Sebab korang kalau tak nak laki korang curang ke apa? Kalau ke tak nak lelaki curang, makan sweet dara. Makan sweet dara. Selalu kebanyakan laki-laki juga macam perempuan kan. Tapi bini kena beli jamu dara akan krem ni. Dan laki tak menekat kau orang lain. Betul, tak menekat orang lain. Betul. 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 Ratu. Meniaga. Aku dah boleh kerja lah. Tolonglah jangan berhenti buat saya. Aku tak ada Aku saja je cakap nak berhenti buat sweet dara. Menangis kau. Elmi makan berapa tahun Elmi? Ada 8 tahun. 8 tahun dengan sweet dara. Alhamdulillah. Terima kasih. Setia. Thank you sayang. Okay, cerita sikit. Itu ketiak hitam. Ya, I nak try lah. Macam lalu asyik ada FIP je. Lepas tu kita try 3 hari. Kau cerah. Alhamdulillah. Sekarang boleh belanja sikit dengan ketiak. Tapi betul, yang ni best. Yang ni pun saya kongsi juga. Sweet dara? Ya. Muka cantik. Ada boyfriend? Jangan setia. Dah bertunang pula. Kena setia lah dik. Kena lah. Tapi yang ni best lah. Saya tak ada. Mak sayang ni sampai tidur dia. Tadi tu kau. Alah comel. Dek pakai ni pencuci kau ni. Cuci bawah. Hilang bau-bau. Nak tunggu apa lagi? Nak kurus kan? Sebelum raya kan? Okey, korang kena beli 3 barang ni. KKM nak kasih 150 sahaja. Ni harga asal 69, kita bagi 60. Seksi ni memang kena ada sebab dia boleh hilangkan selulit kau. Dia akan buang lapisan satu, lapisan lemak. Sampah flash pun kita nak bagi murah-murah je. So korang akan kena ambil 3 barang ni 150. Hanya ada di PWTC. Datang sekarang. So, nak guna seksi ni kau letak dan buat macam ni. Bagi dia pecah lemak. So kau akan berak dan buang air yang berlebih-lebihan. Dek, baik KKM, masing-masing sweet dara. Tengok ni, gadis-gadis yang jaga bull kat KM. So siapa yang berkenan, you all boleh datang kat PWTC. Sweet dara. Tak boleh ngorat lah, nampak ni. Bapak dia jaga. Sweet dara, masing-masing. Siapa? Tu dia, Ratu KM. Tengok sayang mama, tengok muka. Sayang.
Tak makan sayang? Macam kayang. Saya kayang. Allah. Sini masuk. Mana Faris? Cinta ni cinta. Cinta ni sayang. Ya Oji. Sweet Dara. Cepatlah Sweet Dara macam mana? Sweet Dara. Sweet Dara. Tengok anak mama dapat dekan lah. Lebat. Pandai bai. Anak KM pandai bai. Pandai bai. Cik, nak apa? Dapat dekan nak apa? Baru bisa abang. Karma. Apa tadi awak cakap? Apa? Cakap apa tadi kat Abang Main? Abang. Ya. Abang. Ya, saya. Abang tahu tak? Akak Kem bagi saya makan ni si Widara. Kalau saya dah cantik macam mana kalau abang suka saya? Nampak tak? Walaupun saya uji laki akak Kem, dia boleh cerita sama Kak Kem. So, lelaki kat luar sana, cerita pada satu kabini awak, okey? Ingat suami kalau saja, kalau kau nak isteri kau lawa, apa kata kau makan si Widara? Ya, mantap. Betul lah. Makan semua cari perempuan lain. Makan je. Raja yang kena dia betul. Ya, kalau kena kurang mampus. Belum. Hari tu dia kata live. Apa yang main marah orang tu kat mana? Siapa? Awak